singgah dulu buat kedai kedai buat aja waris sedaya atau kedai nih sayang. Oke, selamat pagi guys, selamat pagi, selamat pagi. Letai baru. Letai baru makan naik. Oh. Ini tuh rumah terlalu. Ambil cari kalian. Oke. Lama nak temu tuh rumah. Sudah. Prinsip kecap. Prinsip kecap. Saat pertama kali melihatmu. Oh, Tono Peri lah tu. Dah bisiknya. Dah bisik palang untuk yang Peri tu. Peri sedaya kekenawin. Pangkalan feri nanti. Ya, ini Sungai Rejang, Sungai Batarajang, merupakan sungai yang terpanjang di negeri di Malaysia. Sungai Rejang malah satu sungai yang terpanjang di negeri Sarawak lah. Beginilah keadaan di terminal pangkalan bot di SMK Sedaya Lama. Menggunakan perahu untuk pergi ke Pasar Kenawit di seberang sana. Ya, itu menara di Bukit Memaloh. Seberang sana Pasar Kenawit. Kita saksikan bot yang sedang menyeberangi sungai. Ya, dipahamkan pangkalan feri sedang dibina di sini. Pembinaan sedang berjalan lah untuk penghematan feri yang akan menyeberangi Sungai Batarajang dari SMK Sedaya Lama ni ke Pasar Kenawit. Sekarang ni masih menggunakan perahu lah ataupun bot tambang untuk menyeberangi sungai tersebut. Air sungai ini boleh dikirakan tidak begitu besar atau pasang lah, bukan air pasang, sebab kita boleh nampak tebing-tebing tanah. Kita tengok ada kapal di sana tu, memang satu tapak pembinaan untuk feri singgah. Seronok juga pakai perahu tambang ni.
Mesin-mesin ini digunakan untuk tapak-tapak pembinaan pangkalan feri nanti. Ya, di sini selalunya ada tempat penjajah-penjajah yang berniaga menjual sayur lah, sayur-sayuran, hasil-hasil daripada kebun-kebun kecil lah. Tapi hari ini mereka tak ada. Sungai Rejang. Ya, hari ini agak bersih lah nampaknya sungai. Tak ada kayu-kayu yang hanyut. Sangat tenang keadaan air di sini. Naik taraf tapak pangkalan feri di SMK Suraya. Pembinaan sedang berjalan lancar. SMK Suraya lama. Ya, tempat pangkalan feri di Kanawit. SMK Suraya lama menuju ke pasar Kanawit. Seremak laju juga tu. Menyeberangi Sungai Rejang. Tahu ke apa nama benda tu? Buat apa tu? Kapal kecil tu dia nampak kecil tapi memang power lah. Dia bawa dia punya tongkang, dia boleh bawa macam-macam. Dia towing dia punya ada bawa macam mesin-mesin, bawa pasir, bawa kayu. Kalau dulu-dulu lah orang kata di Sarawak ni tabut. Tabut dia bawa tongkang, bawa kayu. Kalau dulu-dulu lah bawa pasir, bawa batu. Laju juga ada bunyi seberang. Yang tinggi itu ada tiang menara tu ialah Bukit Memaloh. Sungai Rejang nampak tenang. Sungai Rejang nampak tenang. Ya, jangan lupa guys untuk subscribe channel Prem Jana Channel. Ya, jangan lupa